Anak adalah anugerah. Bimbinglah mereka mengenal Allah dan Rasulullah. Wahai ayah, bertegas dengan anak bukan dengan marah-marah, tetapi menegur dengan hikmah, menghukum dengan amanah. Jika seorang ayah rebah dalam mujahadah, pasti anak-anak akan punah berpecah. Didiklah hati dan dirimu, wahai ayah, agar mentaati Allah, kerana dirimu pembimbing keluarga solehah. Wahai ibu, membesarkan anak bukan hanya dengan makan, kerana kalau begitu, ibu ayam pun bagi anaknya makan. Bukan juga sekadar bagi tempat tidur, kerana kalau begitu, burung pun sediakan sarang untuk anaknya tidur. Tetapi, seorang ibu membesarkan anaknya dengan iman dan takwa. Diajarkan supaya sayangi yang muda, hormati yang tua, kasihi yang tak berupaya. Wahai ayah, rumah itu gelanggangnya kecil, tetapi besar peranannya, kerana dari situlah lahirnya doktor, pensyarah, pemimpin dan ulama. Jika ayah tersalah didik, maka lahirlah doktor yang penipu, pensyarah yang pecah amanah, pemimpin yang zalim, dan ulama yang lara. Bertegaslah dalam soal agama. Fahamkan mereka tentang dunia dan akhirat yang kekal selamanya. Kelak mereka menjadi anak berguna yang menjaga kita di hari tua. Mendoakan sewaktu kita telah tiada, menjadi aset kita ke syurga. Wahai ibu, jangan disumpah anak ketika dia bersalah. Takut dia benci untuk berubah. Tetapi ajaklah dia bermuhasabah, kerana kita pun ada salah. Jadilah ibu seperti Sumayyah dan Asiyah, berjiwa besar mengharap redha Allah, walau berkorban nyawa dan darah. Keranamu anak, ibu tetap tabah.